Baik, untuk 21 Jun, Alhamdulillah Parlimen Mahasiswa Siri kedua Universiti Sains Malaysia telah berjalan dengan lancar. Daripada pagi tadi jam 8 pagi kita mulakan dengan pemilihan Jabatan Kuasa Majlis Perlembagaan Pelajar. Lepas tu kita teruskan dengan MPP Question Time dan kita teruskan lagi dengan usul-usul yang Alhamdulillah saya kira lebih 15 usul kita telah bercakap, kita telah berbahaskan sambung pemimpin-pemimpin pelajar, dan saya kira ini salah satu perkara yang baik. Ada perkara yang kita dapat lihat, ada usul-usul yang memerlukan semak dan imbang, dan ini menyokong hasrat universiti itu sendiri untuk menyuarakan jika ada perkara-perkara yang kita boleh menyokong, jika ada perkara-perkara yang kita mahu mendengar dan sebagainya. Dan ini adalah ini adalah platform yang terbaik untuk kita berikan suara kita secara terus kepada perusahaan tertinggi universiti. Daripada saya as a Majlis Perlembagaan Pelajar, yang di-Pertua Majlis Perlembagaan Pelajar, sangat-sangat berpuas hati atas pencerahan, atas orang kata apa, kita ingin menunjukkan kepada pihak luar yang pemimpin-pemimpin universiti USM itu sendiri mampu berkata-kata, mampu memberikan satu pandangan yang efektif, yang sangat-sangat jelas untuk memberikan pandangan secara terus kepada para usul tinggi. Pertama, yang saya boleh katakan sebagai yang di-Pertua Majlis Perlembagaan Pelajar atau Ketua Pelajar untuk Universiti Sains Malaysia, sudah pasti sangat-sangat bangga. Dan tadi juga sepanjang pagi sampai ke petang kita tidak lekang daripada pelajar-pelajar pemimpin ini menyatakan kebanggaan kita, orang kata naik taraf secara mendadak daripada tempat yang sebelum ini hingga menjadi nombor 1 dunia. Dan ini menunjukkan Universiti Apex ini universiti yang terkemuka, universiti yang memberikan banyak kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Jadi saya kira untuk mahasiswa menyambut mahasiswa-mahasiswa Universiti Sains Malaysia terutama yang akan hadir pada bulan 10 juga, ini adalah universiti yang terbaik yang saya boleh katakan, dan ini telah dipertunjukkan secara telus. Dan saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih dan tahniah kepada perusahaan tertinggi, terutamanya dari kepimpinan Datuk Seri Naib Chancellor, atas kepimpinannya dapat kita menaikkan nama universiti itu di persada, bukan di persada kebangsaan saja, di persada antarabangsa itu sendiri.